Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my baking channel. Di kesempatan ini, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih yang tak terhingga kerana telah support channel The Buttery Bites daripada dulu hingga sekarang. Okey, kali ni saya akan kongsikan satu resipi kek marble yang istimewa, iaitu kek marble kopi. Kek marble kopi ni dibuat dengan teknik yang sedikit berbeza daripada kek marble yang biasa. Hasilnya, kek marble kopi ni lembut, gebu dan ringan. Sesuai sangat kalau nak hidangkan kepada para tetamu pada musim perayaan ini. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok cara-cara untuk membuatnya. Pertama sekali, saya akan ayak bahan-bahan kering iaitu tepung gandum, tepung jagung, baking powder dan kita akan ayak ke dalam bekas. Okey, untuk bahan kering ni kita akan ayak sebanyak 2 kali untuk menghasilkan tekstur kek yang lebih halus dan ringan. Penggunaan tepung gandum dan tepung jagung akan menghasilkan tekstur kek yang ringan dan gebu seperti menggunakan tepung kek. Okey, kemudian kita akan kacau sebatikan dan kita ketepikan dahulu. Di dalam mangkuk lain, masukkan 250 gram mentega bergaram yang lembut dan masih agak dingin. Kita akan lembutkan butter ni menggunakan hand mixer. Kita mixer sekejap sahaja, tujuannya supaya mudah mentega nak bercampur dengan gula nanti. Okey, kita bersihkanlah tepi mangkuk menggunakan spatula dan tambahkan gula caster atau gula pasir halus. Mixer sehingga adunan kembang, pucat dan juga ringan. Tolak adunan ke tengah sekali-sekala menggunakan spatula supaya bila kita mixer, adunan akan kembang dengan sekata. Kita pukul adunan dengan kecepatan sederhana tinggi lebih kurang 5 ke 6 minit sampai adunan menjadi kembang, pucat dan ringan seperti ini. Kemudian kita tambahkan 5 biji kuning telur grade A. Kita akan tambahkan telur satu persatu dan kita akan pukul sebati. Kek marble kopi ni saya gunakan teknik pengasingan telur yang mana kita pukul telur kuning dan telur putihnya secara berasingan. Okey, kemudian kita tambahkan 1 sudu teh esen vanila dan juga susu pekat manis. Penggunaan susu pekat manis bukan sahaja menambahkan rasa susu dan rasa sedap pada kek, tapi menjadikan kek lebih lembap. Setelah sebati, kita tolak adunan ke tengah menggunakan spatula. Kemudian masukkan 1/3 daripada tepung yang kita telah ayak tadi. Kita akan adun sebati menggunakan kelajuan yang paling rendah. Kemudian masukkan separuh daripada 60 ml susu segar. Kita akan pukul sampai sebati sahaja. Kemudian masukkan lagi tepung 1/3 bahagian dan masukkan kesemua daripada 60 ml susu tadi. Dan kita masukkan baki tepung. Pukul sebentar sekadar sebati. Kemudian kita gunakan spatula untuk sebatikan adunan. Okey, dah siap adunan pertama, kita ketepikan. Di dalam mangkuk lain, masukkan 5 biji putih telur grade A. Kita akan pukul putih telur ini sehingga berbuih halus. Gunakan kelajuan sederhana sahaja. Okey, kemudian kita tambahkan 50 gram gula caster atau gula pasir halus. Tambahkan gula secara bertahap dan kita akan pukul sebati sehingga adunan ataupun kita panggil as meringue mencapai tahap stiff peak ataupun bertanduk seperti ini. Okey, setelah tu kita masukkan 1/3 meringue tadi ke dalam adunan mentega. Kita gunakan spatula dan kauk balik supaya meringue sebati dengan adunan mentega. Kauk balik adunan dengan gerakan daripada atas ke tepi dan ke bawah dalam bentuk membulat. Kita masukkan meringue ke dalam adunan mentega dengan 3 tahap supaya mudah untuk sebati dan kita akan kauk balik sehingga warna adunan sekata.
Bahagikan adunan menjadi dua bahagian yang sama rata, anggaran 500 gram untuk setiap bahagian. Satu bahagian lagi kita tambahkan kopi Imalco, kauk balik sampai sebati menggunakan spatula. Kalau agak warnanya pucat, bolehlah tambah lagi 1 sudu teh kopi Imalco dan kauk balik hingga sebati. Siapkan loyang segi 4 7x7 inci. Kita akan oles dengan margarin ataupun mentega dan alas dengan baking paper supaya mudah nak keluarkan kek setelah masak. Untuk mendapatkan corak marble, letakkan 2 sudu besar adunan original di tengah-tengah loyang. Kemudian lapis dengan 2 sudu besar adunan kopi. Kita selang-selikan proses melapis adunan original dan juga adunan kopi sampai habis. Supaya proses melapis lebih mudah, goncang perlahan loyang supaya adunan menyebar ke tepi loyang dengan sekata. Kita ulanglah proses melapis sampai habis. Setelah itu kita hentak perlahan loyang untuk membuang gelembung udara di dalam adunan. Kalau suka boleh lorekkan bahagian atas adunan kek menggunakan bamboo skewer. Setelah siap, bolehlah kita bakar dalam ketuhar yang telah dipanaskan selama 15 minit pada suhu 160°C 50 ke 60 minit. Api atas bawah. Kalau nak tahu kek dah masak ke belum, kita boleh ambil lidi pencucuk atau kek tester. Kita cucuk bahagian tengah kek. Kalau dah bersih tu bermakna kek pun dah masak. Okey, kita akan keluarkan kek selepas 2 ke 3 minit di dalam loyang. Kita akan terbalikkan di atas redai. Dan kita akan keluarkanlah kek daripada loyang dan lepaskan kertas pembakar supaya bahagian bawah kek kering dan tidak basah. Setelah kek suam, bolehlah kita potong dan hidangkan. Kalau nak biarkan kek semalaman, boleh balut kek dengan cling wrap dan simpan dalam peti sejuk dan bolehlah potong pada keesokan harinya. Teknik pengasingan telur ataupun egg separation method akan menghasilkan tekstur kek marble yang lebih ringan dan kurang padat berbanding tekstur kek butter dengan teknik yang biasa. Rasanya tetap sama, tetap sedap, terutamanya kalau anda memang penggemar kek kopi. Okey, saya harap anda berpuas hati dengan resipi kali ini. Akhir kata, thanks for watching. See you again. Assalamualaikum.